Natasha binti Rofli, nombor metrik 084497. Saya Nurul Atira binti Nazir, nombor metrik 084397. Saya Munah Munira binti Ahmad Ansor, nombor metrik 085359. Saya Nurhana Nazrah binti Muhammad Nurisham, nombor metrik 085684. Saya Nur Amalia Najah binti Syamsuddin, nombor metrik 084794. Kami dari Diploma Pentadbiran Islam dari kelas DPTIA kumpulan 10. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Ustazah. Hari ini kita akan belajar beberapa hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 154 sampai 163. Hukum apa yang kita belajar hari ini, Ustazah? Yang pertama ialah hukum makfa'i disebabkan huruf hamzah, dan yang kedua ialah nun mati. Kenapa tajwid penting sangat tu? Tajwid ni penting untuk membantu kita membaca Al-Quran dengan betul. Kadang-kadang kalau kita salah baca maksud ayat, kita boleh jadi ubah makna. Jadi Ustazah nak tanya, makfa'i itu apa sebenarnya? Makfa'i ialah bacaan panjang yang berlaku disebabkan ada hamzah atau sukun. Okey, jadi tapi topik kita hari ini memfokuskan makfa'i disebabkan huruf hamzah. Hanan boleh bagi contoh? Boleh? Contohnya dalam perkataan ulaika. Kat sini ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Jadi hukum dia ialah mat wajib muttasil. Jadi macam mana cara bacaan dia? Kita kena panjangkan bacaan dia sebanyak 4 ataupun 5 harakat. Jadi harakat tu macam mana pula nak fahamkan? Kalau 2 harakat macam 1 alif itu biasa. Tapi kalau 4 ataupun 5 harakat dia lebih panjang. Contoh ulaika. Jadi tak boleh baca pendek sangat. Betul, kalau terlalu pendek hukum mat takkan sempurna. Ada lagi ni contoh lain dalam ayat ni, seperti perkataan wal malaikah. Huruf mat bertemu hamzah di hujung perkataan, jadi bacaan dipanjangkan juga. Ustazah, nak tanya, kalau yang nak baca tu 4 atau 5 harakat juga ke? Ya, betul. Masih 4 ataupun 5 harakat kerana ia adalah mat wajib mutasil. Wal malaikah. Bagus. Jangan tergesa-gesa ketika membaca. Hukum seterusnya adalah hukum iqlab. Contohnya perkataan mim ba'di, Iaitu nun mati bertemu dengan huruf ba. Oh, macam mana cara baca dia? Kita tukarkan bunyi nun tu kepada mim dan kena dengar 2 harakat. Jadi cara baca ialah mim ba'di. Oh, ada bunyi sikit lah, Ustazah. Ya, itulah tanda iqlab. Oh, sekarang baru saya faham beza dengung dan tak dengung. Jadi semua faham? Faham, Ustazah. Abang faham? Faham. Okey, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar makfa'i disebabkan huruf hamzah iaitu mat wajib mutasil perlu dibaca kadar 4 ataupun 5 harakat, dan iqlab perlu dengung. Sekian daripada kami. Terima kasih.